Ini adalah haiwan imajinasi saya yang bernama Biraf. Ia tinggal di kawasan pegunungan Himalaya. Ia adalah haiwan mamalia. Jenis pemakanannya ialah omnivore. Ia makan buah-buahan dan sayur-sayuran dan daging haiwan lain. Ciri-ciri khasnya mempunyai bulu yang tebal untuk melindungi dirinya daripada cuaca sejuk yang melampau dan mempunyai kepak yang besar untuk bermigrasi dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dan mempunyai tanduk untuk melindungi dirinya. Tingkah laku khasnya, ia boleh mengeluarkan gelombang hipnosis jika diserang dan boleh berlari dengan laju. Ia juga boleh terbang sejauh 1000 kilometer satu hari. Ciptaan ini tidak boleh menandingi ciptaan Allah SWT. Sekian, terima kasih.